segala dosa-dosa dalam diri kita yang maksiat-maksiat kita lakukan, maka dan semua sukar bagi kita untuk dapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi kalau macam itu dan semua, jangan mengeluh dan semua, teruskan hidup anda, hidup anda. Anda kena ingat dan semua, sewaktu anda sedih, anda susah dalam kehidupan anda, dan anda tidur dan semua, dalam keadaan anda menangis, tapi anda kena ingat, Allah Ta'ala itu tidak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk dan semua. Dan sewaktu itu dan semua, sewaktu anda tidur dan semua, Allah Ta'ala sedang menyelesaikan segala masalah hidup anda. Ingat, kalau anda tahu perkara ini, insya-Allah anda akan menangis kerana kekesalan anda ada su'uzon pada Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh kita nak selesai masalah hidup kita, jangan ada su'uzon, jangan ada sangka buruk kita pada Allah Ta'ala. Teruskan hidup anda, insya-Allah anda akan dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Ingat, Allah Ta'ala dia terima doa anda, tapi dia akan bagi pada anda atas apa yang nak bagi, dan dia akan bagi mengikut masa yang dia nak bagi, bukan mengikut apa yang kita nak dan bukan mengikut masa yang kita nak, insya-Allah. Apa yang baik kongsikan pada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.